I pergi mana-mana, memang I akan pakai sunscreen dulu. And for me, I pakai Nivea Soft UV dengan SPF 15 sebab tekstur dia sangat ringan and cepat serap and tak melekit langsung. Dalam bawah panas lama pun, kulit still rasa fresh, lembap 48 jam dan selesa. Going to bazaar is a must every Ramadan. And of course, ramai orang and banyak food option. And tengok berapa banyak I dah beli for iftar. Tapi yang paling caught my eye kat sini adalah maskot Nivea Cream. Kalau korang datang kat bazar ni, jangan lupa rakam video dengan maskot Nivea Cream. Post dekat IG story guna hashtag TikTok Shop Super Brand Day Nivea MY. And tag semua account ni and boleh dapat any free product from Nivea. Senang kan? After a long day dah spend dekat bazar, it's time for skincare. Before tidur, I akan pakai Nivea Soft as Moisturizer so that kulit rasa segar, lembap 48 jam and tak rasa kering walaupun puasa sebab formula dia termasuk vitamin E and jojoba oil. So kulit sentiasa ready untuk bazar round 2. Get your Nivea cream now.